Okey, hari ni Alhamdulillah sebenarnya dah 2 hari Abang Gani datang ke booth kami dekat Lotus Ampang. Okey. So semalam Abang Gani datang untuk daftar akaun emas Gap. Okey, so saya dah bagi penerangan pasal emas, pasal akaun Gap apa semua. Jadi Abang Gani terus daftar semalam. Ni masuk TikTok ke ni? InsyaAllah bang masuk TikTok. Ni ramai tengok nanti. Alhamdulillah. Okey. So semalam Abang Gani dah datang daftar tapi belum buat pembelian. So hari ni Abang Gani datang lagi sekali, jumpa lagi dengan saya untuk buat pembelian utama dan juga terus mulakan simpanan auto debit. Okey, mula simpan dalam akaun Gap. Jadi saya nak tanya Abang Gani sikitlah. Sebenarnya masa jumpa saya semalam, kenapa Abang Gani nak simpan emas sebenarnya? Nak untung. Nak untung lah. So Abang Gani dah tahulah pasal emas ni macam mana. Okey. So masa saya terang semalam, Abang Gani boleh faham tak apa benda yang saya cakap malam? Boleh. Boleh faham lah. Jadi tertarik untuk simpan emas malam lah. Okey. Jadi Abang Gani rasa macam mana? Nak konsisten atau tidak simpan emas? Macam mana konsisten? Maksudnya nak teruskan simpan emas ke atau tidak lepas ni? Teruskan. Teruskan. Jadi saya dah beritahu pasal kalau ada untung, kalau ada keuntungan saya teruskan. InsyaAllah ada untung bang. Emas tak pernah rugi. Okay? Yalah. So saya dah tunjuk app apa semua. Senang, susah ke senang nak guna app Public Gold? Senang. Susah ke senang nak guna app Public Gold? Aplikasi Public Gold? Mula-mula bagi saya susah, tapi dah kenal dengan Public Gold memang senang. Sebenarnya so abang boleh cakap tak senang atau susah nak menyimpan emas dengan Public Gold? Senang je. Okey.